Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, saudara dan saudari pengacara majlis. Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO merangkap Menteri Pengajian Tinggi Malaysia dan juga Setiausaha Agung Barisan Nasional. Terbang cendrawasih di pinggir hutan, bersarang tepuan dalam selagi. Selendang kasih hamba hulurkan, sudinya Tuan santuni kami. Yang saya hormati sahabat saya yang bahagia Datuk Asnar Rizwan Marikan, Ketua UMNO Bahagian Selayang, yang mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor bersama rombongan. Turut hadir Saudara Ungku Rauf bin Mukhtar, pemangku Ketua Bahagian Kota Raja, sebab menggantikan Tengku Zafrul, dia pun dapat Ungku sekali. Tapi boleh guna hari ini je, hari lain jangan guna. Yang bahagia adinda saya Tuan Haji Zulkarnain bin Abu Hanif, Timbalan Ketua UMNO Bahagian. Yang bahagia adinda saya Muhammad Syahril bin Rahim, Naib Ketua UMNO Bahagian. Yang dihormati Iron Lady Hulu Selangor, Yang Berhormat Senator Datuk Hajah Rosni binti Soha, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian. Adinda saya Yang Berusaha Saudara Omar Al-Khattab bin Kasim, Ketua Pemuda UMNO Bahagian. Yang bahagia Puan Nur Nabila Fazurin binti Muhammad Mokhtar, Ketua Puteri UMNO Bahagian. Pegawai-pegawai UMNO Bahagian, Susah Bahagian, Bendahari Bahagian, Ketua Perangan. Yang utama, yang bahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Sakum, Pengerusi Tetap UMNO Bahagian. Kalau dia tak ada mesyuarat. Mana Datuk Zainal? Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syahibi Muhammad Syarif, Pengerusi Veteran UMNO Bahagian. Kekanda saya Puan Hajah Halimatun Saadiah, Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor, bersama rakan-rakan Ketua Wanita bahagian-bahagian yang cukup ramai hadir pada petang ini, termasuk juga sahabat-sahabat daripada Ketua-Ketua Pemuda Bahagian yang sempat hadir pada petang ini, yang diraikan sidang perwakilan UMNO Cawangan Bahagian Hulu Selangor, Ketua Cawangan, Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puteri dan para perwakilan yang saya hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulang sekali lagi, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bila tengok Isa mula buka tu, lagi sekali saya kata la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nanti kena tahu makna, dia nak tahu makna tanya Ustaz Zainal. Yang dihormati sahabat saya, dia panggil saya tadi abang ke adinda? Kanda. Kau dengan aku siapa tua Isaf? Nampak saya muda sikit. Kami sebaya sebenarnya zaman pemuda, nak bagi tahu kat kami kakak-kakak, adik-adik semua. Saya bahagian ni adalah bahagian angkat saya. Waktu saya jadi Exco Pemuda UMNO Malaysia, kami dipertanggungjawabkan untuk jaga setiap bahagian, ada bahagian-bahagian tertentu, dan
entah macam mana saya dipilih untuk jaga hulu Selangor. Mungkin saya pun jenis-jenis orang hulu. Orang pulau ni orang hulu. Seterusnya yang dihormati adinda saya yang merah menyala dengan bajunya, nampak kulit-kulit tu lebih kurang saya ya. Tapi dia sama matang, dia kata lah, matang lah kamu. Adik saya juga ni, ni betul-betul adik. Sebab daripada universiti yang sama, dan sekarang ini menjadi ketua UMNO bahagian. Dah tua rupanya juga, iaitu Dato' Azna Ridwan Marikan. Ini lawyer kita, lawyer yang mewakili negeri. Dialah kalau kes-kes UMNO, ya apa orang kita kena ada masalah dan sebagainya, dialah ke depan dulu dengan kawan-kawannya. Datuk Ketua Wanita, dan terima kasih ketua-ketua wanita daripada 10 bahagian negeri Selangor yang dapat bersama pada hari ini. Tak banyak sudah tepukkan. Saya faham kalau wanita tak tepuk banyak tu, saya faham kerana mesyuaratnya di sejak pukul 9 pagi tadi. Sebab tu saya tengok wajah. Jadi pemimpin ni kena faham, kena tengok wajah orang. Sempat nak cakap panjang kan, nak cakap pendek. Jadi saya duk tengok muka duk masam tu, saya kena cakap pendek. Seterusnya Datuk Timbalan, Naib, Ketua Wanita, Kak Ros. Saya panggil dia Kak Ros. Dia kata orang lain tak panggil dia Kak Ros. Saya seorang yang panggil Kak Ros. Ya, Kak Ros ni, ni betul-betul lah Isa. Kamu panggil Kak Ros tadi wanita besi. Apa wanita besi ke wanita? Oh, Iron Lady, Iron Lady. Saya tanya wanita besi, dia terjemahkan dalam bahasa Inggeris, Iron Lady. Ya, yang memang kuat bekerja, dan kita ucapkan tahniah kepada beliau bahawa ini dilantik sebagai senator. Ketua Pemuda, Ketua Puteri, barisan pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan tidak dilupai sahabat saya Dato' Rauf. Bila pula kau panggil dia Mangku, pasal apa? Oh, dia pasal dia Mangku. Okey. Tinggi bukit, gilang gemilang, air laut tenang-tenangan. Budi sedikit tidak akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Wahai orang parti sekalian, kemenangan kita dalam beberapa pilihan raya kecil mutakhir ini, PRK Nenggiri, PRK Mahkota dan PRK Air Kuning di Perak, jelas membuktikan bahawa UMNO masih menjadi pilihan pengundi. Ia bukan semata-mata kerana nostalgia, tetapi kerana strategi tepat dan kepimpinan berani yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden kita yang tidak pernah kenal erti putus asa. Sudah tiba masanya kita roll up our sleeve, berseng-seng lengan kita, membina semula kekuatan naratif dan kepercayaan rakyat. Kita mesti meninggalkan budaya politik defisit dan kembali menampilkan politik hikmat bakti, politik bersandarkan fakta bukan persepsi dan fitnah. Ini yang saya nak ceritakan bagaimana peranan yang sedang kita mainkan, iaitu orang mulai melihat dari segi kekuatan kita. Cuma kita kena lihat muhasabah di kalangan kita. Kembalikan semula
dari segi perpaduan kita, kekuatan sesama kita, bekerja bersama-sama. Sebagai contoh saya sebutkan tadi, perkara pertama apa pun yang kita nak bincangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak rancang apa sekalipun, kita nak mengembalikan, nak itu, nak ini. Isa kata nak universiti, nak apa lagi Isa? Nak kembalikan semula kerusi ini kepada kita dan sebagainya. Tapi prasyarat yang pertama saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kembalikan kekuatan perpaduan, ya, kasih sayang, bekerja bersama-sama dengan kita semua. Bayangkan dalam bahagian ini ada 154 cawangan. Orang parti yang saya hormati sekalian, kita sedang berdepan dengan tsunami persepsi. Jika kita terus defensif, kita akan tenggelam. Kita mesti menyerang balas dengan maklumat, dengan hujah, dengan semangat bahawa kita orang parti. Naratif fitnah yang memusnahkan UMNO sebelum ini termasuklah menimpa pemimpin besar kita seperti bosku adalah contoh yang nyata bagaimana persepsi mampu meruntuhkan sistem yang telah dibina selama 63 tahun. Bunga melur, bunga melati, setuntingan anak panglima perang. Budi sedikit ku bawa mati, harta yang tinggal habuan orang. Kita tidak lupa kepada jasa bosku. Datuk Seri Najib telah mencorakkan transformasi ekonomi dari sosial negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita buatlah sama-sama, bantu sama-sama untuk pastikan supaya ahli-ahli kita dapat bertambah dan akhirnya menarik semula anak-anak muda. Kerana parti kita di masa akan datang, tuan-tuan, seperti mana seringkali disebutkan oleh Presiden, kita perlu mengakui dalam ucapan sebenar ulang tahun UMNO baru-baru ini, beliau mengingatkan kepada kita semua. Dia kata zaman untuk bernostalgia dah tak ada lah, tuan-tuan dan puan-puan, tanya ni anak-anak muda ni. Tetapi kita kena bawa juga, bagi tahu dia tentang pemahaman bagaimana kita nak menarik mereka. Kerana zaman ini tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya yang akan datang akan ditentukan oleh satu alat baru politik, iaitu yang dipanggil politik digital. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti hanyalah amalan. Kembalilah kepada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran, untuk memuliakan Islam. Berbaktilah kepada Tuhan. Dari BRIM ke MRT, dari ETP ke GTP, dan pembelaan masyarakat Melayu Felda hinggalah pembangunan Luar Bandar, semua ini terjejas hanya kerana naratif yang dereka. Kami di UMNO Hulu Selangor terus berdoa agar Datuk Seri bosku diberikan keadilan dan kekuatan, dan agar suatu hari nanti sejarah akan membersihkan namanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita rasa sedih ketika bosku dihantar ke penjara. Perdana Menteri ketika itu bukan orang lain. Perdana Menteri ketika itu bukan daripada parti PKR, bukan daripada pemimpin amanah, jauh sekali daripada pemimpin DAP. PM ketika itu adalah orang UMNO. Dalam pilihan raya yang lalu, kita masih lagi duduk turun, cara kita duduk ceramah dan sebagainya, pergi rumah ke rumah, bagus, ya, bukan saya kata tak bagus, teruskan. Tetapi bagi anak-anak muda ini, tuan-tuan dan puan, dia tak tengok lah. Dia tengok
Apa yang ada dalam TikTok itu, 3 minit itulah yang akan menentukan siapa pilihan yang akan dibuat dalam pilihan raya yang akan datang. Walaupun politik khidmat yang kita buat selama ini, apa abang tak buat, apa BN tak buat. Bayangkan tuan-tuan dan puan, saya tak mahu sebut saya, apa benda yang saya tak buat di rumah. Ya, sampai orang tanya, mereka pun pening kepala. Orang yang menyokong belah sana tu pun, lepas itu dia mari balik kepada dekat saya, awak pun pening tu. Perwakilan sekalian, inilah bahananya. Jika semangat setiap kawan hilang dia kerana kuasa dan tamak halabah, ahli sahabat sendiri jadi mangsa kerana kepentingan diri. UMNO bahagian Hulu Selangor menjunjung kasih atas titah adendum Tuanku Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan berpandangan bahawa kerajaan perlu segera melaksanakan titah tersebut selaras dengan prinsip raja berperlembagaan demi menjaga kewibawaan institusi diraja menjadi tonggak kedaulatan negara. Para hadirin sekalian, kita mengimbau kembali kenapa BN kalah di PRU yang ke-15. Yang pertama, masa yang salah kita membubarkan parlimen. Tuan-tuan dan perempuan, lihat itu. Lihat di tangan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Itu yang sedang merakam saya dan sebagainya itu. Itulah yang akan menjadi penentu untuk kita memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Jadi yang ini kita kena didik. Berikan ruang kepada anak-anak muda. Saya sering kali sebut bahawa saya, Isa ni, kami berapa lama lagi? Isa umur dah 65. 65 umur siapa? Oh, lahir 65. Dia lahir 65. Dah siap baik dia betul. Ya. Atau bukan 62 yang bertiga. Ya. Tuan-tuan dan puan, zaman kita, zaman Ustaz Zainal dan kita ni, orang kata kita ni dah boleh jadi orang tua. Parti ketika itu mendesak pada Perdana Menteri UMNO ketika itu bubarkan parlimen selepas kita menang besar di Melaka, di Johor. Ketika itu sosok tubuh bosku ada lagi bersama kita, tapi sayang tidak didengari suara majlis tertinggi kerana ada perjanjian lain yang dibuat rupanya tanpa pengetahuan ahli dan parti. Akhirnya bosku dimasukkan ke penjara. Barulah parlimen dibubarkan. Malang sungguh kita pengkhianatan datang dari dalam UMNO sendiri. Yang kedua, kita lihat kekalahan kita kerana cas keting. Kita ahli UMNO sahaja, bukan orang parti. Orang parti akan akur dengan keputusan majlis tertinggi, taat dan patuh pada arahan. Bila kita sekadar ahli UMNO, kita tiada jiwa menghormati keputusan parti dan mudah termakan dayah daripada pembangkang. Alhamdulillah, nama saya Ahmad Syahril bin Ahmad Tajni, ahli jawatan kuasa pergerakan pemuda UMNO bahagian Hulu Selangor. Hari ini diamanahkan bagi membawa usul yang menjadi topik utama Se-Malaysia Mutakhir ini. Sidang perwakilan yang saya hormati,
sudah menjadi iltizam dan terbuku di sanubari setiap dari kita ahli UMNO tentang nasib Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Perdana Menteri ke-6 Malaysia dan mantan Presiden UMNO kita sejak kekalahan BN bermula tahun 2018 hingga kini. Tidak dapat tidak, seorang Perdana Menteri yang telah menyumbang begitu banyak bakti dan jasa kepada Malaysia, apatah lagi sumbangannya kepada parti UMNO, tidak terhitung banyaknya. Pada tarikh 29 Januari 2024, satu titah addendum dari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mana addendum ini membenarkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman di rumah. Oleh itu, pemuda UMNO bahagian Hulu Selangor mendesak Perdana Menteri selaku Ketua Eksekutif Kerajaan Persekutuan untuk segera melaksanakan titah addendum bertarikh 29 Januari 2024 yang membenarkan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak menjalani baki hukuman penjara di rumah. Harapan kita pada PRU ke-16 tidak berlakulah lagi cas keting sesama kita. Berlapang dada dengan keputusan parti, jadilah kita orang parti. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, UMNO kini sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Kita bukan bergabung dengan sesiapa. Sebagaimana ditegaskan olehnya Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden kita berperanan untuk menstabilkan negara dan dalam masa yang sama kekal memperjuangkan hak dan kepentingan Melayu. Pelaksanaan titah addendum ini adalah wajib demi menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang, di mana titah rasmi Yang di-Pertuan Agong dan keputusan jawatan kuasa pengampunan diraja mesti dihormati dan dilaksanakan tanpa sebarang keraguan dan simbol hormat terhadap institusi raja berperlembagaan. Pada 4 Januari 2025, Istana Pahang telah mengesahkan titah addendum wujud dan sah. Justru Mahkamah Rayuan Putrajaya yang bersidang pada 6 Januari 2025 memutuskan titah addendum Yang di-Pertuan Agong ke-16 adalah wujud. Itu membuktikan pihak peguam negara telah dengan sengaja menyembunyikannya selama 1 tahun lebih. Tindakan tersebut dianggap tidak menghormati dekri Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan menafikan keadilan serta menzalimi Datuk Seri Najib Abdul Razak. Justru persidangan UMNO bahagian Hulu Selangor pada hari ini mengusul dan mendesak Perdana Menteri selaku Ketua Eksekutif Kerajaan Persekutuan untuk segera melaksanakan titah addendum bertarikh 29 Januari 2024 yang membenarkan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak menjalani baki hukuman di penjara. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri ucapan, izinkan saya memberi serangkap 2 pantun. Menyongsong fajar menyingsing lengan, semangat perwira kemanapun kuredah, kami pemuda diberi peranan mengangkat keadilan, menjunjung titah. Malu apa? Malu apa? Malu apa?
Saya Ahmad Syahril bin Ahmad Tajni mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Tuan dan perwakilan yang saya hormati sekalian, di hadapan kita ini kita bawakan seorang pemimpin yang bukan calang-calang pemimpin. Pernah menjadi menteri besar, sekarang seorang menteri yang berwibawa. Yang lebih penting, sosok tubuhnya yang ada hari ini ialah Setiausaha UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional Malaysia. Tak dapat kita mengadu kepada pengurusi Barisan Nasional, kepada SUA lah kita letakkan sandaran. Kesimpulannya, UMNO bahagian Hulu Selangor mendesak supaya titah adendum ini dilakukan dengan sesegera mungkin dengan terdapat bukti-bukti bahawa adendum tersebut wujud. Saya berdoa pada kita semua seberat suara pada hari ini dapat faham isu ini dengan lebih jelas. Saya, Muhammad Atta bin Hussein, mewakili UMNO bahagian Hulu Selangor, menyokong usul titah adendum ini. Terima kasih. Untuk makluman Dr. Zamri, Hulu Selangor ni ada dua perkara yang menjadi perjuangan yang belum selesai sehingga sekarang. Yang pertama, sudah lama kita menantikan sebuah universiti awam di kawasan kita. Bahkan pada 2008, ketika itu kita masih lagi memerintah di peringkat federal, Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah bersetuju dan kita telah pun menyediakan tapak seluas 100 ekar di Serendah untuk penubuhan universiti ini. Tetapi malangnya negeri kita kalah, Barisan Nasional kalah di peringkat negeri pada 2008. Menolak 160 ketua bahagian kita, ditolak seolah-olah 160 ketua bahagian ni tidak bermakna bagi UMNO, bagi Datuk Seri Muhammad Najib. Jadi saya nak minta masukkan dalam usul tadi ayat seperti ini. UMNO bahagian Hulu Selangor merasakan satu penderhakaan telah dilakukan terhadap titah adendum yang Tuan Agong. Itu satu kita nak masukkan supaya lebih keras, sebab kita sekarang ni dah meluat mendengar macam-macam tapi kita tak ada tindakan. Kita mesti ada satu tindakan, bukan ukur. Kita satu tindakan yang mesra, yang tidak menyakiti hati mana-mana pihak, tetapi tindakan kita itu benar. Yang keduanya, kita menolak usaha untuk menjadikan mahkamah, mempolitikkan mahkamah dalam isu adendum ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Halim.
Jadi oleh kerana kerajaan federal dengan kerajaan negeri tidak sebulu, maka cita-cita Datuk Seri Najib untuk membawa universiti itu tidak tercapai sehinggalah hari ini. Tetapi Allah punya kuasa, hari ini kita sebahagian daripada kerajaan perpaduan madani. Jadi saya memohon jasa baik yang berhormat Datuk Seri supaya membawa balik semula usul penubuhan Universiti Awam di kawasan Parlimen Hulu Selangor, kerana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah kerajaan yang sama. Dalam masa depan Hulu Selangor, maka wanita bahagian Hulu Selangor dengan ini mengusulkan daerah Hulu Selangor perlu dipecahkan kepada dua parlimen, iaitu Parlimen Batangkali dan Parlimen Hulu Bernam. Ini adalah kerana Hulu Selangor adalah satu-satunya daerah yang masih terbelakang. Maka dengan wujudnya dua parlimen ini, pembangunan Hulu Selangor dapat dipercepatkan seiring dengan parlimen yang lain. Sekiranya masih ingin dikekalkan satu parlimen, UMNO Hulu Selangor diminta dikembalikan semula kerusi parlimen ini kepada UMNO. Dengan ini, wanita Hulu Selangor mencadangkan usul parlimen Hulu Selangor diletakkan semula kepada calon UMNO. Sekian, terima kasih. Saya Jamila binti Ali, calon G7, mewakili wanita UMNO Hulu Selangor mencadangkan usul tersebut. Sekian, terima kasih. Yang kedua, Datuk Seri, saya minta dua ya, tak banyak, tapi berat. Yang kedua, makluman Yang Berhormat Susur Agong, kerusi Parlimen Hulu Selangor asalnya dipunyai oleh UMNO sejak PRU yang pertama lagi tahun 1959. Ketika itu, waktu itu disandang Yang Berhormat Halimatun daripada UMNO. Namun atas dasar persahabatan ketika zaman Perikatan dan kemudian yang Barisan Nasional, kerusi ini dipinjamkan kepada komponen Barisan Nasional seperti MCA dan MIC. Tahun 2008, kerusi Parlimen Hulu Selangor ditewas kepada PKR. Ketika itu calonnya arwah Profesor Zainal Abidin Ahmad, dan calon kita ketika itu mendiang Datuk G. Penerbel. Dua-dua dah arwah. Tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni berada dalam negeri sebagaimana kerajaan persekutuan. Kita di negeri Selangor juga berada dalam bersama kerajaan perpaduan. Justru dalam isu berkaitan pemilikan hartanah Bumiputera ini, mohon setiap daripada kita merapatkan barisan bersatu hati untuk memastikan agenda Bumiputera ini bukan sekadar agenda di pinggiran. Kerana itulah kesepakatan kita dalam mengusulkan sesuatu perkara ini mesti dapat kesatuan yang jitu daripada pimpinan. Mohon pada hari ini atas semangat kesatuan kita ini, kita dapat buktikan usul ini dapat diangkat dan perhatian daripada kerajaan negeri. Dalam parit menebar jala ikan puyuh, ikan gelama, UMNO bangkit demi negara, kita Melayu teguh bersama. Turun ke bendang mengail ikan yang dapat diikat-ikat. Usul dibentang mohon sokongan, perwakilan sepakat membawa berkat. Saya Muhammad Khairuddin bin Muhammad mohon sokongan
kepada usul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahun 2010 berlaku PRK. Sekali lagi UMNO menuntut kerusi ini dipulangkan semula pada UMNO. Namun sebagai menghormati muafakat Barisan Nasional, ketika itu pusat berpesan nak tukar kerusi komponen tidak boleh dalam PRK. Masa itu saya bukan ketua bahagian, Datuk arwah Datuk Dri, saya Datuk Rosni ketua wanita. Kami ni walaupun kecewa tetapi akur dengan keputusan parti kerana kami orang parti. Akhirnya P. Kamalan dicalonkan dan dia menang di kursi Parlimen Hulu Selangor ketika itu semasa PRK. Meyakini peruntukan Perlembagaan Persekutuan khususnya perkara 8 dan perkara 5 menjamin hak asasi keadilan setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan bangsa, agama, pangkat, asal-usul maupun politik. Justru pada persidangan UMNO bahagian Hulu Selangor pada hari ini, saya Nurul Aida binti Abu Bakar dengan keahlian UMNO 0421 selaku Ketua Penerangan Puteri UMNO bahagian Hulu Selangor menyokong usul dan mendesak Perdana Menteri selaku Ketua Eksekutif Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan tintah addendum bertarikh 29 Januari 2024 yang membenarkan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak menjalani bagi hukuman penjara di rumah. Dari Sungai Buaya ke Kuala Lumpur, Hulu Selangor, tanah bertuah. Demi Datuk Najib, kami bersatu kerana jasamu terlalu megah. Demikian dengan pertolongan serta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya akhiri usul sokongan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon menyokong. Ini saya nak ceritakan beberapa perkara bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan sementara kita berada dalam kerajaan ini. Perkara yang perlu kita lakukan, kembalikan semula, bina keyakinan kita supaya parti kita kembali semula. Bila kita berada di dalam keadaan begini, tuan-tuan dan puan-puan, tentunya kita nak kena susun kita punya gerakan. Sebab itu saya selalu sebut, jangan kita pantas cepat kita tenggelam oleh permainan-permainan emosi. Kita percaya dengan apa yang puak-puak sana bawa, kita pun terikut-ikut. Amdak tak amdak. Dulu ingat pilihan kecil yang kita nak buat. Jenuh juga di Kuala Lumpur Bambu tu. Ya, tapi tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak sebutkan, itulah perubahan-perubahan yang ada di hadapan kita. Tapi dalam masa yang sama, jagalah parti kita ini elok-elok, dan insya-Allah kita akan bekerja sebagai satu pasukan. Pastikan supaya parti kita dapat bergerak dengan sebaik-baiknya. Dengan syarat perpaduan di kalangan kita, jaga kekuatan sama kita. Jangan kita bergaduh. Saya ulang tu perkara tu, tuan dan puan. Karena saya boleh lihat bahawa sekarang ni untuk UMNO, Barisan Nasional, insya-Allah. Saya tak kata dah sempurna, tidak ya. Tetapi kalau tuan-tuan tengok secara perbandingan, bagaimana kita sedang bergerak. Dengan syarat jangan kita wujudkan satu lagi pergaduhan dalaman kita.
Sama ada di peringkat atas maupun di peringkat bawah. Sebab tu saya sebutkan tadi, saya tegur, saya nasihat. Bisa. Ya Kak Ros, apa lagi ya? Saya tahu ada 4 tim di sini. Ya. Kawan-kawan kita semua, ya, kawan-kawan. Kali semula percayalah, konsep kepimpinan ni mas'ul, iaitu kita buat kerja macam mana pun. Tanyalah ustaz-ustaz ni, banyak ni barisan-barisan ustaz dia ada di belakang kita ni. Ya. Tanyalah. Kalau Allah tentukan itu tempat kita untuk memimpin, itulah tempat kita. Sebab itu Nabi mengingatkan kepada setiap kita. Kita boleh buat apa saja. Nak jadi pemimpin boleh, nak usaha untuk jadi pemimpin boleh, tetapi yang menentukan sama ada siapa yang akan dipilih, Allah lah yang memilih kamu itu menjadi pemimpin. Allah lah memilih orang ni. Walaupun yang ingin untuk menjadi pemimpin itu barangkali ada 4 orang, ada mungkin ada 5 orang, mungkin ada 10 orang. Tapi Allah tentukan. Tetapi sang pemimpin pula kena ingat bahawa kamu dipilih itu bukan atas nama tashrif. Dia bagi apa tashrif itu? Nabi ingatkan kita, bukan keistimewaan kamu. Ya. Bukan kamu sudah jadi pemimpin, maka itu adalah satu keistimewaan diri kamu. Tapi itu yang disebutkan sebagai mas'ul. Ya. Itulah yang mas'ul, dia boleh jadi masalah. Kalau asal ayat itu, iaitu pemegang amanah dipertanggungjawabkan, kamulah yang memegang. Dia bukan satu keistimewaan, ya, tapi dia adalah merupakan satu penanggungjawaban kepada kamu. Tak apa, okey, saya tahu ada 5 orang nak bertanding jadi ketua bahagian, yang menang seorang, yang lain jangan lari. Kita mengaku bahawa okey, ini ditentukan oleh Allah. Allah kata, Isa, okey, kamu dah jadi ketua bahagian, kamu kena jadilah ketua bahagian. Buat elok-elok. Yang kalau kami ada di belakang, kami akan bantu. Kalau kamu buat tak elok, aku penampar kamu. Itu je. Contoh dulu kan, ingat tak apa nama amaran apabila Abu Bakar dilantik? Ingat tak itu peristiwa itu? Abu Bakar mengatakan bahawa aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Antara para sahabat, antara di 4 sahabat yang hebat di waktu itu, ialah antaranya ialah Umar, yang dianggap sebagai, kan dia kata, kalau kamu tidak inilah pedang inilah yang akan mati, tapi tidak guna pedang untuk dia. Kan? Tegur menegur untuk kebaikan. Tapi jangan pemimpin pula kena terimalah kalau ada beberapa benda, kalau tak betul, duduk bersama-sama, panggil baliklah. Ya, jangan jadikan bahagian kita ni bahagian yang sangat lesu. Gerakkan program-program kita, buatkan balik program-program, kuatkan balik, ceriakan balik, cari balik kita punya kawan-kawan kita, termasuk di peringkat Barisan Nasional, MCA, MIC, kerana mereka itu sebenarnya mengharapkan kita yang memulakan. Ya, gerakkanlah. Saya tahu macam Hasno mungkin bahagian dia, tak tahulah nak boleh BN ke ataupun boleh mana, tapi tak kisah. Maksudnya yang paling mustahil di situ ada bahagian kita, ada parlimen yang sebahagian daripada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah nak saya sampaikan. Minta maaf kalau sekiranya ada sedikit teguran-teguran yang saya buat itu. Kerana apa? Kerana saya sayang bahagian Hulu Selangor ni. Ya, potensinya sangat besar, dan dengan kedudukan yang begini, insya-Allah di peringkat pimpinan kita akan buat yang terbaik dan kita usahakan. Tapi sebelum sampai ke atas, yang kena yang inilah yang dapat membantu bersama-sama untuk memastikan kekuatan kita. Saya ingat itu saja kot. Saya dah panjang lebar dah. Walaupun boleh nak semua banyak poin lagi. Jadi kita sama-samalah kita perbetulkan kalau ada kekurangan-kekurangan kita. Walaupun hari ini kita saya kira lah yang tengah duk buat tengah duk berkumpul nak turun Anwar ni. Tengah duk buat tu. Sebab dia jangkakan 300,000, entah 300,000 ke ataupun 30,000 ke pun tak sampai katanya. Ya. Yang sekitar kini pun semua tengok berapa. Tapi tuan-tuan nak buat ini, kalau tuan-tuan tanya balik, turun Anwar. Lepas kalau Anwar turun, siapa yang ganti dia? Yang tu lain lah kan. Tapi yang buat pokok ni
Dah cuba tanya pok-pok ni. Cuba tanya dia. Siapa dia? Haji. Kami, saya faham TGHH. Ya. Siapa tu nama perempuan? Tapi ada orang yang dia boleh terfikir begitu. Turun. Soalnya siapa? Ya, kalau kata okey, Presiden UMNO tak apa, ini dia balun dengan presiden kita, dia balun dengan Perdana Menteri kita. Dia nak dia siapa? Yang dia di kalangan dia pun dia tak tahu nak pegang siapa. Kan? Kalaulah dia dah ada bincang sama dia dah tahu siapa, dia dah umumkan dah. Ya, kita pun tak naklah cakap yang bomoh-bomoh, tak apa. Nanti kita tak nak sentuh-sentuh lah. Dia tu nak fikirkan dia. Orang Perak tu fikir orang kali. Tengok apa benda je. Ya? Kalau orang Perak sebut dia. Yang tu yang pandai je Ustaz Zainal selalu sebut dia. Style orang Perak dia. Sekejap dia belah sana sikit. Dia tahu cakap dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita bina kembali semula. Kita tahu kita ada masalah. Kita pernah berada di peringkat yang bawah, kita kalah. Tapi dalam masa yang sama, kita bangunkan balik parti kita ini. Semoga ya UMNO bahagian Hulu Selangor dapat bangun bersama-sama sebagai satu pasukan, bekerja bersama-sama. Saya tahu kekuatan yang ada. Ketua wanita sebagai contoh, ya, saya tengok kekuatan yang ada. Minta maaf saya bukanlah saya kata saya bagi keistimewaan kepada wanita, tapi cuba tengok ni. Kalau tak ada lah depan ni. Jadi jagalah dia balik elok Aisyah. Ya, begitu jugalah yang lain-lain pun. Tuan-tuan cawangan, jaga elok. Ya, perbezaan tu biasa. Ya, mana orang tua-tua kata lidah yang tak tergigit dengan giginya, sedangkan lidah lagi tergigit, orang tua-tua kata kan. Ini kan pula suami isteri. Itu suami isteri. Jahat lah. Dia kata tu memang suka gigit je. Tapi dalam parti tu nakal jangan dia cancel. Ya, tapi dia dalam kita, saya gitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang saya tahu, maklum kita jadi menteri jarang balik. Kadang-kadang bila mesyuarat bahagian tu saya biarkan dia kata lepas geram. Habis tu saya tanya balik, udah ke tu? Udah habis? Udah habis. Udah lepas dah. Lepas geram. Geramnya geram apa? Geram sayang katanya. Itu yang marah itu kata. Itu yang marah. Tapi dia kena ada sifat-sifat begitu tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita kena tengok. Itu juga kadang-kadang salah saya. Ya, kerana tak tengok bahagian. Sebab maklumlah kadang-kadang kita berada di luar lebih banyak. Di itu saja Isa, Adinda ku Isa, dan juga rakan-rakan yang lain di peringkat bahagian, dia kerjalah sebagai satu pasukan. InsyaAllah kita akan membawa kecemerlangan untuk UMNO secara keseluruhannya, dan khususnya kepada UMNO Negeri Selangor dan juga UMNO bahagian Hulu Selangor. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana mendengar sikit sebanyak celoteh saya ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberkati juga perjuangan UMNO kita. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Hulu Selangor bersama sekali dengan mesyuarat perwakilan wanita UMNO Hulu Selangor tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zabri bin Abdul Kadir untuk terus kekal berdiri di atas pentas, dan dijemput Yang Berbahagia Datuk Muhammad Isa bin Abu Qasim bersama Ketua Wanita, Pemuda dan Puteri serta veteran UMNO untuk mengiringi perasmi bagi sesi gimmick perasmian. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti
kepada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran, untuk memuliakan Islam. Berbaktilah kepada Tuhan. Berlaku PRU 14 2013, kita sekali lagi menuntut. Cakap dulu PRK tak boleh tukar, ni PRU. Kita menuntut sekali lagi kepada Pengurusi Barisan Nasional supaya UMNO diberikan kembali seat tersebut. Malangnya tak dilayan, akhirnya calon kita P. Kamaladen tewas kepada Puan Jun Lau daripada PKR. Masuk PRU ke-15 tahun 2022, sekali lagi kita mendesak seat ini. Sekali lagi kita mendesak sekali lagi supaya kursi ini dikembalikan kepada UMNO pada tahun PRU yang ke-15. Sekali lagi kita hampa BN letakkan calon MIC Datuk T. Mohan, dan kita kalah lebih teruk pada calon Melayu PN PAS yang menang ketika itu, dan Dr. Satya mendapat tempat kedua undi dan BN mendapat tempat ketiga. Terima kasih kepada Pengurusi Tetap, Ketua UMNO Bahagian, Ketua UMNO Bahagian Sayang, selaku Wakil Rombongan Negeri, Barisan Kepimpinan UMNO Bahagian, dan para perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya bagi pihak puteri saya, kami daripada pemuda dan puteri ingin meminta kepada Barisan Kepimpinan supaya bahagian Hulu Selangor memohon untuk mendapat program A+ daripada YPM. Jadi kita minta Datuk Rosli selaku Ahli Majlis Mara untuk mengemukakan cadangan untuk pemuda dan puteri di Hulu Selangor supaya dapat melaksanakan camp A+ tu, seperti mana parlimen-parlimen yang dapat camp tu lah, camp yang dicadangkan untuk parlimen-parlimen tumpuan. Jadi walaupun Hulu Selangor bukan parlimen tumpuan, tapi ada setengah parlimen yang bukan tumpuan pun dapat camp A+ tu, supaya kami dapat berinteraksi bersama bakal-bakal penghuni baru di kawasan-kawasan sekolah yang berada dalam kawasan Hulu Selangor. Benda ni perlu untuk menambah jumlah keahlian daripada kalangan anak-anak muda untuk kembali minat terhadap UMNO. Sekian, terima kasih. Mohon Datuk Rosli pertimbangkan. Oleh kerana dua kali komponen kita sudah tewas, jadi tidak salah rasanya seandainya berlaku BN bertanding secara solo pada PRU 16 ini, maka saya memohon jasa baik Susah Agung agar kursi Parlimen UMNO Hulu Selangor dikembalikan kepada calon UMNO. Kalau tak jadi juga, saya tak nak kawan dengan Datuk Zamri lagi. Kita perlu diberikan mandat untuk bertanding semula di kursi ini agar kita tidak hanya terus menjadi tulang belakang, kesian wanita lah khasnya, tetapi juga menjadi wajah kepimpinan yang sah bagi rakyat Hulu Selangor. Kerana kita parti yang segar, mempunyai pemimpin yang dekat dengan rakyat, dan parti UMNO mempunyai akar kuat dalam masyarakat.
Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit bang. Kita ada setengah jam lagi. Baik, 2 minit. Pertamanya saya menyokong pandangan daripada saudara Omar dan Putri supaya tuition daripada YPM tu kita kena gerakkan segera. Yang keduanya untuk menangani, kita tengok move forward berkaitan dengan memenangi pilihan raya yang akan datang, dan usul-usul yang dikemukakan tadi berkaitan dengan merampas balik Dun Ulu Benam dan parlimen tu dah lama dah kita perjuangkan, dah lama dah. Cuma mungkin kali ini adalah ruang dan peluang kita dengan desakan yang menyeluruh untuk kita dapatkan balik parlimen Hulu Selangor ini kepada UMNO. Yang keduanya, Dun Hulu Benam itu diserahkan balik kepada UMNO. Dan jangan lupa, Batang Kali itu adalah kursi-kursi tradisi yang kita kena pertahankan untuk yang akan datang. Yang seterusnya berkaitan dengan strategi kita untuk mendepani mungkin 2 tahun, mungkin 1 tahun setengah lagi untuk pilihan raya ni. Saya mengharapkan supaya engagement kepada golongan muda ini dilipat gandakan. Yalah, kita ni pernah bersama-sama dengan pemuda ni, kita merasakan bahawa engagement itu perlu dilipat gandakan. Gunalah platform-platform yang ada, seperti platform yang ada, pengurusi Giat Mara, Ketua Pemuda, TVET, lipat gandakan program-program. Gunalah platform yang ada itu sebagai satu batu loncatan untuk kita mendekati golongan muda. Tapi pemuda jangan senyum je, jangan jerit je, kena buat kerja lah, bantulah rumah tu. Yang lawyer dia kan, macam-macam ada ni pemuda ni, kena tengok kontraktor tu kena tibat kan. Okay. Yang seterusnya saya rasa sekarang itu 2 minit, saya rasa dah 2 minit. Yang lain-lain ni nanti kita boleh discuss coffee table. Okay. Sidang perwakilan yang saya kasihi, terima kasih tidak terhingga kepada semua jentera parti dari cawangan, wanita, pemuda, puteri, veteran dan sahabat-sahabat akak umbi. Tanpa tuan-tuan dan perempuan, perjuangan ini tidak bermakna. Teruslah setia bersama UMNO, kerana kita bukan hanya mempertahankan parti, kita sedang mempertahankan masa depan anak bangsa dan tanah air. Berpeganglah kita kepada surah Al-Imran ayat 103 yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Zamri, UMNO bahagian mengucapkan terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat hadir meluangkan masa dan juga akan meluluskan perkara permohonan kita bentar lagi agaknya. Kerana sudi hadir merasmikan mesyuarat kami kali ini. Orang bijak pandai selalu menang. Orang bijak pandai selalu nak menang. Orang bijaksana selalu bertenang. Orang gelojoh selalu kecundang. Orang bertenang selalu beroleh kejayaan. Kejayaan berada selangkah di hadapan. Teruskanlah usaha disertai doa. UMNO insya-Allah dapat pertolongan Allah. Dan akhirnya saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pemuda, wanita dan puteri yang telah berjaya menyelesaikan mesyuarat agung masing-masing, terutamanya wanita 117 cawangan berjaya digerakkan, pemuda hampir 60 cawangan dan puteri hampir 25 cawangan. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Itu sajalah ucapan saya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Tetap Barisan Ketua Bahagian dan Adik Jurukuasa Bahagian Hulu Selangor, wang sahabat saya daripada Selayang dan rombongannya, seterusnya sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak nak cakap banyak, saya cakap yang pertama, saya nak ucap tahniah dan syabas kepada kepimpinan UMNO Bahagian di bawah Datuk Ketua Bahagian, kerana Dewan ini dah lama kita tak mengasi. Ya, dah lama kita memersyarat di sini. Kali terakhir kita menggunakan pada tahun 2008. Itu yang terakhir. Jadi maksud dia dah lebih berapa tahun lah. Ya, akhirnya kita merasa juga untuk masuk ke dalam Dewan ini, yang mana aircon ini adalah hasil usaha daripada, saya ingat, Datuk Seri Hartoyo yang menuluskan di sini. Ya, jadi akhirnya kita merasa juga untuk kembali bermesyuarat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar daripada para perwakilan yang bersungguh-sungguh minta nakkan sangat kita ni bertanding solo. Ya, benar betul, dengan bertanding solo kita akan mampu, kita akan letak calon di Ulu Bernam, kita akan letak calon di Batangkali, insya-Allah juga kita akan mampu letakkan calon di Parlimen Hulu Selangor. Tetapi kalau nak itu berlaku, ianya harus bermula daripada cawangan-cawangan. Saya kerap kali turun ke cawangan-cawangan, saya bagi tahu kepada cawangan, kalau nak kita yakin bersungguh-sungguh nak kita solo, kita tak nak dengan DAP, kita kena kukuhkan di bahagian di cawangan kita dahulu. Kalau cawangan kita macam kata tadilah, ya, pemuda pun tak berapa nak ramai, mesyuarat pun tak ada, puteri pun tak ada, harapkan wanita dengan cawangan sahaja, macam mana kita nak pergi solo? Itu yang disampaikan oleh Datuk Hasmuni tadi semasa dia merasmikan mesyuarat wanita tadi. Jadi saya minta, ini adalah masanya, memandangkan bahagian dah buat keputusan, kita nak kembalikan kerusi Dun Hulu Bernam kepada UMNO, satu. Kedua, kita nak tuntut supaya UMNO bertanding di Parlimen Hulu Selangor, dua. Dan juga kita juga nak minta, tadi orang kat belakang tu, cikgu kat belakang tu, kita nak Batangkali juga UMNO bertanding. Maka jom bermula daripada hari ini, kita mulakan di cawangan-cawangan kita. Kita mulakan ketua cawangan, kenal pasti siapa ketua pemuda yang nak diangkat, siapa anak-anak muda yang berpotensi untuk kita bawa di cawangan masing-masing. Dan kepada wanita-wanita juga boleh tambahkan lagi, perkukuhkan lagi, kuatkan lagi wanita-wanita di cawangan kita. Barulah sedap hati ketua bahagian, ya, nak bawa permohonan ini kepada kepimpinan di atas. Barulah Datuk Rosli kuat, sungguh-sungguh berani untuk bawa kepada kepimpinan di atas. Jadi saya rasa itu saja. Saya mohon maaf, selamat balik nanti, ya, dan mudah-mudahan hasil daripada mesyuarat pada hari ini akan membawa sesuatu yang lebih baik untuk UMNO, khususnya di cawangan tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetapi apa pun yang kita dengar sangat bagus. Cuma ada beberapa komen daripada Dr. Zam tadi yang mengatakan UMNO bahagian ni pecah empat lah apalah, itu sesuatu yang tidak positif kepada kita. Jadi saya sebagai pimpinan PKN Nasional, saya pasti akan berjumpa Dr. Zam nak bertanya perkara ini. Kenapa dia bercakap perkara ini? Kerana saya rasa dia UMNO bahagian tak ada apa yang berlaku, betul tak? Terutama wanita, betul tak wanita? Kita satu hati dan bahagian juga. Tetapi kalau ada si kita dalam UMNO bahagian ni suka mengadu kat luar sana, menceritakan keburukan UMNO bahagian, nampaknya dia tepuk kapal sendiri lah, betul tak? Macam mana kita nak rampas, nak ambil balik Parlimen Hulu Selangor ni? Adun-dun semuanya. Kalau ada sikit, mula mengadu. Kalau kita ada line dengan siapa-siapa pun, gunakanlah line itu untuk yang terbaik. Saya diminta oleh Datuk Isa untuk sebut sedikitlah pasal titah addendum ni. Ini permintaan Datuk Isa, kalau perwakilan rasa tak nak, bagi tahu saya tak nak, tak payah, kita berhenti kat sini je. Datuk Isa kata saya bagilah sikit penjelasan pasal titah addendum ni. Jadi saya pun 2 minit juga, tak nak banyak. Okey, titah addendum ni saya rasa dari segi sejarah dia semua dah tahu. Betul tak?
Titah ni dibuat oleh Ketua Dunia Mahmud Sri pada Kebaginda Ketua Agung yang ke-16 pada hari terakhir baginda bertugas sebagai Ketua Agung. Tetapi diserahkan kepada Yang Berhormat Peguam Negara pada masa itu dan ia tidak dilaksanakan. Dipendamkan begitu saja. Kemudian Datuk Seri Najib terpaksa memfailkan satu tindakan di mahkamah meminta supaya pihak-pihak yang ada pengetahuan ataupun ada milikan atas dokumen addendum ini zahirkan, keluarkan ia supaya ia boleh dilaksanakan oleh mereka-mereka yang berwajib. 7 surat dihantar kepada 7 agensi dan kementerian yang berbeza, seorang pun tak jawab. Seorang pun tak jawab. Akhirnya kes ini dibawa ke mahkamah. Pendakwa raya Jabatan Peguam Negara melalui pegawai yang mewakili Jabatan Peguam Negara ini pergi ke mahkamah. Dia kata benda ni adalah bersifat spekulatif, benda ni tidak ada yang nyata, benda ni adalah dengar cakap, benda ni adalah hearsay, benda ni adalah gosip, rumors ataupun kabar-kabar angin. Ini perangai yang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara pada masa tersebut. Bila kes itu ditolak oleh Mahkamah Tinggi atas alasan bahawa ia dengar cakap, Datuk Seri Najib merayu kepada Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan, sebelum pendengaran di Mahkamah Rayuan, tiba-tiba Istana Negeri Pahang mengeluarkan satu surat mengesahkan bahawa titah addendum ini ada dibuat dan ianya sah. Maka kelang kabut semua. Mahkamah Rayuan pun atas dasar itu membenarkan rayuan Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib menang dengan keputusan 2-1. Kemudian pihak Peguam Negara ini merayu pula sekarang ini ke Mahkamah Persekutuan. Yang didesak oleh ketua-ketua UMNO bahagian baru-baru ini ialah apa yang saya telah suarakan berkali-kali, dah setahun saya bercakap pasal benda ni, di pelbagai forum dan di pelbagai platform. Saya kata ini terletak kepada bidang kuasa pihak eksekutif, bukan mahkamah. Kalau eksekutif melaksanakan kerja dia tak melibatkan mahkamah. Jadi kerajaan ada kuasa. Peguam negara itu adalah pegawai di bawah sistem kerajaan. Kerajaan boleh menyuruh peguam negara melaksanakan titah ini sebab dia wujud dan dia ada. Kita tahu bahawa titah diraja apabila dibuat oleh Yang Dipertuan Agong di dalam lembaga pengampunan, dia telah berkali-kali diputuskan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dia tidak boleh dicabar di mahkamah. Dia punya keputusan mutlak, kuasa itu dilaksanakan mutlak oleh Yang Dipertuan Agong. So sebenarnya cabaran di mahkamah ni tak perlu, sebab benda itu dah diputuskan berkali-kali oleh mahkamah, dia mutlak. Yang perlu dibuat ialah dilaksanakan oleh eksekutif. Tetapi sehingga hari ini pihak eksekutif masih enggan melaksanakan titah addendum. Jadi sebab itu ketua-ketua UMNO bahagian berkumpul pada hari tersebut dan kita membuat desakan supaya pihak kerajaan segera melaksanakan titah addendum. Yang pertama. Yang kedua, kita minta supaya kerajaan memerintahkan peguam negara, iaitu pegawai dia, untuk menarik balik rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi berhentikan perkara di Mahkamah Persekutuan. Kalau nak lawan pun baliklah ke Mahkamah Tinggi. Pak lawan balik di peringkat yang Datuk Seri Najib asalnya bawa perkara ini. Tapi yang sebaiknya tak payahlah lawan, laksanakan saja. Sebab kalau lawan, keputusannya hampir pasti mahkamah akan memutuskan bahawa kerajaan tidak boleh mencabar apa yang diputuskan oleh Yang Dipertuan Agong di dalam lembaga pengampunan. Dan yang ketiga, kita minta supaya semua bahagian-bahagian yang belum bersidang, termasuk pada masa tersebut Hulu Selangor, untuk meluluskan usul supaya titah addendum ini segera dilaksanakan, dan ini telah pun dibuat sebentar tadi. Saya akan melaporkan ini kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Jadi timbul pula suara-suara daripada rakan kita dalam kerajaan, dan kita sebut rakan kita dalam kerajaan, beberapa suara-suara sumbang daripada kepimpinan PKR, terutamanya yang mempertikaikan benda itu, menganggap bahawa tindakan ketua-ketua bahagian UMNO ni biadab, tindakan yang tidak patut, biadab dan sebagainya, kerana meletakkan tekanan kepada Perdana Menteri, kerana tidak menghormati sistem mahkamah. Saya nak bertanya dengan tuan-tuan dan puan, apa yang kita tidak hormat kepada sistem mahkamah? Apa yang kita tidak hormat kepada sistem mahkamah? Yang bawa perkara itu ke mahkamah Datuk Seri Najib, bukan kerajaan.
Sepatutnya kerajaan kalau dia rasa titah ini tidak boleh dilaksanakan atas satu sebab, dia yang bawa titah ini pergi ke mahkamah dan mohon satu deklarasi untuk mahkamah isytiharkan sama ada sah atau tidak sah titah ini. Dia tak buat itu. Datuk Seri Najib bawa kerana dia nak dizahirkan titah itu. Setelah dizahirkan titah ini wujud, tiba-tiba dia nak pergi ke mahkamah sekarang dan minta kita semua menghormati proses mahkamah. Sebenarnya kalau Datuk Seri Najib tarik dia balik kes dia di mahkamah itu, rayuan di mahkamah Persekutuan itu pun tak ada. Dia tidak ada kaki untuk berdiri. Jadi inilah bincangnya hujah yang dibawa oleh suara-suara sumbang dalam PKR ni. Saya tidak mahu melibas dia. Kalau saya melibas dia, kan jadi benda gaduh pula, kan? Tapi kalau nak dibawa ke dalam perbincangan, kalau nak dibawa dalam berhujah, kita boleh melibas balik jawapan-jawapan yang pendek akal dan tidak berpijak kepada asas undang-undang yang betul. Turun! Jadi saya tunggu arahan parti. Kan, saya tunggu arahan parti macam juga Datuk Besar. Kalau kita disuruh untuk berbahas tentang perkara itu, kalau kita dikatakan kalau dia serang kita serang dia balik, kita serang dia balik. Ya, dan saya rasa dia tidak ada asas untuk berdiri. Kerana titah itu satu Malaysia dah tahu titah wujud dan dia wajib dilaksanakan dan tidak ada alasan lagi untuk berlengah tentang pelaksanaan ini. Jadi itu yang saya rasa sikit penjelasan yang saya boleh berikan. Harap ianya bermanfaat kepada warga UMNO Hulu Selangor. Saya akan melaporkan kepada Badan Perhubungan UMNO Selangor bahawa Mesyuarat Perwakilan UMNO bahagian Hulu Selangor pada hari ini telah berjalan dengan tertib menurut peruntukan perlembagaan dan peraturan-peraturan mesyuarat, dan perkara-perkara yang diperbincangkan semuanya kita akan angkat untuk pertimbangan Badan Perhubungan Negeri dan juga Majlis Kerja Tertinggi. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk Besar dan seluruh barisan jawatankuasa di atas kejayaan menganjurkan mesyuarat perwakilan ini, dan tahniah kepada sidang perwakilan yang masih ramai memenuhi Dewan. Saya tak tahu sebab lagi draw atau kerana jiwa UMNO setia kerana setia walaupun tak ada apa. Hidup UMNO. Saya harap perjuangan UMNO bahagian Hulu Selangor untuk mendapatkan kursi-kursi untuk bertanding di atas tiket Barisan Nasional ini mencapai kejayaan, insya-Allah. Terima kasih kepada Datuk Isa dan Barisan Jawatankuasa. Terima kasih kepada sidang perwakilan sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahagian bertekad dengan satu semangat, iaitu kita turun ke cawangan-cawangan dalam program jelajah orang pati. Sebab kita tengok, kita lihat kelemahan kita ialah kerana kita hanya menjadi ahli UMNO semata-mata. Kita tidak menjadi orang parti UMNO yang sepatutnya. Orang parti UMNO, dia tidak akan termakan dakwah ataupun muslihat pihak pembangkang. Dia tidak akan bermusuh sesama kita dalam UMNO. Dia tidak akan mengkhianati dalam parti dia. Cari peluang untuk apa yang ada untuk kita dapat baik UMNO bahagian Hulu Selangor ni. Saya ni memang ada Datuk Isa, kadang geram, ada biasa. Tapi dalam sikap kepimpinan, kita kena latih terutama wanita, pemuda, puteri semua. Kita kena bersatu hati terutama bahagian sendiri. Semua sekali.
Jadi jangan buat macam tu. Dulu dah sekali masa saya bertanding DUN Ulu Benam, bila nak bertanding kali kedua, banyak sangat jarum datang ke sana sampai bercakap dengan Datuk Megat. Datuk Megat bercakap saya, ada yang kata kalau Datuk Ruskin bertanding tak menang Ulu Benam tu. Dia bertanding boleh. Jadi jalan. Akhirnya dapat kepada amanah. Putih mata, kalah, habis Ulu Benam. Inilah kerja-kerja si kita. Jadi saya harap perkara macam ni, perangai macam ni kita kena kurangkan. Tak apa, kita nak berkelagah dalam bahagian boleh. Dalam unsur bahagian, belasah je lah. Kalau betul, saya pun kadang saya cakap. Tetapi kalau dalam memperbaiki apa masalah dalaman, kita kena bersatu hati. Jangan kita buka kain dengan orang luar. Betul tak? Kita lihat contoh bagaimana orang PKR mengangkat Anwar Ibrahim sebagai presiden sehingga menjadi Perdana Menteri. Apa yang tak buruk kepada Anwar Ibrahim sebelum menjadi Perdana Menteri? Semua perkara buruk kita nampak, masyarakat nampak. Tetapi orang parti dia tidak minta diletak jawatan. Orang parti dia tidak memburukkan dia. Orang parti dia tetap bersama dengan dia kerana itu pemimpin dia. Tetapi yang berlaku kepada kita sebaliknya. Sebab apa? Sebab kita bukan orang parti. Orang parti akan mempertahankan institusi presiden parti. Orang parti akan mempertahankan keputusan yang dibuat oleh majlis tertinggi. Ini orang parti. Ini jangan amalan yang tidak baik sebenarnya. Itulah harapan saya kepada kepimpinan bahagian, kepada ketua bahagian, timbalan, naib, pemuda puteri dan semua sekali supaya bersatu hati kita. Sebab kita nak ambil Parlimen Hulu Selangor ni, lepas tu nak ambil DUN Ulu Benam, nak menang. Dah lah muka kita ni malu. Mana ada seat UMNO yang menang di Hulu Selangor ni? Mana ada? Kita bercakap berdegah-degah, pandai semua, tetapi apa dia hasilnya? Dalam politik ini, keberhasilannya atau outcome kita berpolitik adalah kemenangan DUN dan Parlimen. Baru kita megah. Jadi saya sebagai Sekutu Pemerintah Malaysia, sebagai Ketua Pemerintah Bahagian, saya menyarankan dan menasihatkan agar kita bersatu hati. So sudahlah, yang dah lepas bertanding itu dah selesai-selesailah. Kita macam kata hidup lalu kiambang bertahun. Boleh? Bukan kita sesama kita mempertikaikan keputusan parti. Sebab itu, kalau kita bercerita hari ini nak pergi Solo, cakap Dubai saja. Kalau kita dalaman kita pun masih begitu. Saya dah beritahu. Barang yang lepas Pak kata Datuk Rosmi tadi, yang dah sudah tu sudah. Menentukan kuasa bukan pemilihan parti UMNO semata-mata. Ini siapa nak bertanding dalam pemilihan parti sedangkan kita tak ada kuasa. Pak kata Datuk Rosmi, satu kerusi UMNO pun tak ada dalam parlimen kita. Apa yang nak kita banggakan? Bertaubatlah, buat taman nasuhah, tengok muhasabah diri. Apa kita dah buat pada parti kita? Sudah-sudahlah tu adu domba di bawah dan di atas. Sudahlah. Kita kena
berlapang dada hari ini saya diangkat sebagai pemimpin. Besok akan datang mungkin orang lain, tetapi parti mesti kita pertahankan. Saya 3 kali, 2 kali kalah tanding ketua bahagian. Saya tak lari. Saya tetap di sini kerana parti ini berjasa kepada orang lain. Saya bermula dengan nombor 7, Saudara Muhammad Zaidi bin Muhammad Nur, 162. Ini dia. Nombor 6, Saudara Wardah Hanim binti Dahlan, 194. Nombor 5, Amir bin Ali, 198. Nombor 4, Hatta bin Husin, nombor 2, markah 207 undi. Nombor 3, Muhammad Farid bin Johari, 217. Nombor 2, Nazatul Azwam bin Muhammad Nazari, 244. Akhir sekali nombor 1, Jamilah binti Ali, 297. Tahniah dan tahniah. Terima kasih kepada UMNO bahagian Selayang yang telah dapat menyempurnakan pengiraan ini. Terima kasih banyak. Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon untuk menangguhkan mesyuarat. Marilah sama-sama kita kembali ke cawangan masing-masing untuk mengemas dan memperkokoh silaturahim supaya Parti UMNO kembali menjadi punggak kepada orang Melayu di tanah air kita yang tercinta ini. Jadi bukan kembali sekembali-kembalinya, tapi kembali yang akan maju terus ke hadapan bagi menentukan generasi akan datang akan terus membangun seperti mana yang sepatutnya. Maka mari sama-sama kita tangguhkan mesyuarat kita dengan sama-sama membaca wal asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada pengacara. 2013 saya tak dicalonkan jadi adun semula. Banyak parti ketika itu datang melamar saya. Tapi bagi saya, tanpa UMNO, siapalah kita sebenarnya? Ini janganlah sekali-kala nak merajuk ikut parti pembangkang, jadi adu domba, cucuk sana, cucuk sini, merosakkan parti. Tak ada faedahnya. Sudahlah tu. Kita mesti kembali bersatu. Kalau nak bertanding Parlimen Hulu Selangor, nak bertanding Batang Kali, nak bertanding Hulu Benam, kena bersatu. Jangan pecah belah lagi. Tunjuk pada Presiden Parti UMNO Hulu Selangor dah solid. Semuanya satu. Sehingga sekata, barulah dia fikirkan boleh pergi Solo di Hulu Selangor. Ampunkan diriku segala
perangai si Kito ni sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah jadi si Kito dalam parti. Tak belajar sejarah ke? Bagaimana jatuhnya kerajaan Melaka? Semua cerdik pandai ni. Ya, saya harap, saya memohon jasa baik Barisan Hadapan, belakang saya ni, belakang sana, dan tuan-tuan semua, lupakan soal titik bengit dalam parti. Kita kena bersama-sama menggerakkan parti, bersatu hati kalau kita nak menang dalam pilihan raya. Saya tahu dalamnya ada si Kito. Saya tahu. Sabar. Jadi saya amat berharap sebagai pemimpin bahagian, saya bukan sempurna. Tuan-tuan juga bukan sempurna. Tetapi di dalam kelemahan kita itu, kita jangan cari kelemahan kita, kita cari kekuatan di dalam sesama kita ini, kita perkasakan hati kita. Jadi saya harap ketua cawangan, bagaimana Syaril beritahu tadi, bantulah di peringkat pemuda puteri di cawangan-cawangan, ya. Lahirkan, bantu mereka supaya mereka boleh menambah cawangan puteri, ya, menambah cawangan puteri, jangan menambah cawangan lain. Jadi saya harap kita ni siang malam kadang-kadang saya lihat wanita bekerja, pemuda bekerja, puteri bekerja, tetapi kita kalah sebab ada pengkhianat dalam parti kita. Kita tolak pengkhianat dalam parti kita. Kita jangan bagi tempat pengkhianat dalam parti kita. Jadi akhirnya saya ucapkan terima kasih pada semua perwakilan. Orang Selayang pun dah masuk, agaknya dah siap tadi, ya. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih dan saya juga memohon ampun dan maaf sepanjang setahun dalam menguruskan bahagian ini ada salah dan silap. Saya mohon ampun dan maaf kerana kita ini manusia biasa. Dan kepada ketua-ketua cawangan, ya, tahun ini lepas mesyuarat ini, kepada cawangan-cawangan yang nak mengadakan mesyuarat cawangan, beritahu awal kepada kita dengan notis, kita akan biaya makan minum setiap mesyuarat cawangan. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti hanyalah amalan. Kembalilah kepada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran, untuk memuliakan Islam. Berbaktilah kepada Tuhan.